Okay guys, sekarang Proton X70 sangat-sangat murah sudah. Kenapa? Sebab untuk Proton X70 ni, harga dia sekarang hanya bawah 60,000 boleh dapat tak. Harga dia lebih kurang macam Pro 2 Myvi. So bagi korang pilih Myvi ataupun X70. Okay, so mari kita tengok ni. Yang ini adalah Proton X70 tahun 2021 1.8 full spec model. Alright, harga dia hanya 56,800, tak masuk tax dengan insurans. So untuk bulanan dia, anggaran dalam RM600 plus and minus kawan-kawan. Alright, so outlook dia nampak memang high class. Walaupun dia brand Proton, tapi dia high class. Banyak datuk-datuk ataupun menteri pun pakai kereta ni. Okay, so cat yang baru, rim masih maintain standard lah. Seluruh condition kereta sangat-sangat padu lagi. Mileage hanya dalam 65,000. Okay, cukup rendah. Siapa beli kereta ni memang jackpot. Okay, lagi dalaman punya condition, dia ada 3 tone color. Okay, ada warna hitam, warna silver dengan warna coklat. Okay, yang ini full leather seat. Steering multi-function steering lah. Okay, gear knob pun nampak sangat-sangat unik. Alright, ada screen yang besar. Okay, so tengok belakang passenger seat. Okay, so belakang boleh muat 3 orang dewasa yang saiz besar. Okay, sangat-sangat luas kawan-kawan. Lagi, dia ada high proton system. Okay, speaker pun pakai Kenwood punya. So berbaloi lah beli kereta ni. Sekarang pun sangat-sangat murah sudah, hanya bawah 60,000. Okay, siap ada aircon blower dekat belakang. Okay, last, tengok design belakang dia. So design belakang nampak okey lah kawan-kawan. Nampak okey lah. Tapi yang ini turbo saya rasa additional tambah punya lah. Dia rasa additional tambah punya. Tapi yang ni model saya tak silap dia ialah 4 cylinder punya. Ada yang 1.5 dia pakai engine X50. Tapi yang ni tak silap saya 4 cylinder. Okay, so kalau nak tahu details lebih lanjut, nak tahu harga bulanan, boleh komen bawah ataupun PM saya terus. Sebab X70 sekarang tengah hot sale. Harga sangat-sangat murah. Kalau lambat, bye-bye.